betul-betul merenung keagungan mesej Tuhan. Dan untuk melengkapkan pecahan struktur ni, kita ada 7 manzil. Pembahagian ini pula direka khas untuk sesiapa yang nak khatamkan Al-Quran dalam masa seminggu. Jadi, bacaan tu dibahagikan kepada 7 peringkat yang seimbang. Mudah kan? Okey, mari kita berhenti sekejap dan tengok gambaran penuhnya. Jadual ni tunjukkan betapa teliti dan sistematiknya struktur Al-Quran. Ia bukan sekadar teks yang panjang, tapi sebuah binaan yang sangat tersusun. Setiap bahagian, dari 114 surah sampailah ke 7 manzil, semuanya ada tujuan untuk membimbing kita sebagai pembaca. Okey, sekarang kita dah faham cara Al-Quran disusun, jom kita beralih pula kepada skala dan kepelbagaian yang ada dalam struktur tu. Kita akan lihat dari yang paling besar dan panjang sampailah kepada unit yang paling kecil. Nak faham betapa pelbagainya 114 surah ini, jom kita bandingkan dua yang ekstrim. Di satu sisi, kita ada surah Al-Baqarah, bab yang paling panjang, penuh dengan pelbagai hukum